di seberang Pulau Pinang. Kira-kira 15 minit perjalanan jika menaiki bot dari jeti Bayan Lepas. Terletaknya sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Jereja. Bagi pelancong moden, ia tampak indah kerana tempatnya berangin, dipenuhi kehijauan, tumbuh-tumbuhan dan laut biru yang tenang. Namun, di sebalik keindahan itu, pulau ini menyimpan kisah hitam, iaitu derita dan kehilangan manusia yang tidak semua orang tahu. Asal-usul dan sejarah gelap Pulau Jereja ini bukan sekadar pulau biasa. Pada tahun 1868, pihak penjajah British menjadikannya pusat rawatan bagi pesakit kusta, iaitu pesakit akan diasingkan dan mereka yang dijangkiti penyakit-penyakit itu akan dihantar atau dibawa ke pulau itu dengan menaiki bot khas. Mereka dipisahkan daripada keluarga dan mereka tidak akan pernah lagi kembali ke tanah besar. Ramai yang meninggal dunia di sana dan kubur mereka tidak bertanda. Yang ada hanya batu-batu kecil yang menandakan tempat jasad itu disemadikan, manakala roh mereka dikatakan masih berjalan di tepi pantai untuk mencari jalan pulang. Penduduk di sekitar Bayan Lepas sering terdengar bunyi loceng kecil dari arah laut pada waktu senja, iaitu dipercayai loceng yang digantung di pergelangan tangan pesakit kusta pada suatu ketika dahulu. Kata orang tua, jika loceng itu kedengaran 3 kali, akan ada kematian di kampung yang berdekatan. Selepas pusat kusta ditutup dan tahanan dan penjara pada tahun 1969 hingga 1993, bangunan lama itu dijadikan kem tahanan dan penjara keselamatan maksimum. Mana tadi, banduan berprofil tinggi pernah ditempatkan di situ, termasuklah tahanan politik dan pesalah berat. Bekas pegawai penjara pernah menceritakan pada waktu malam pengawal akan sering terdengar bunyi rantai diseret, tetapi bila disemak, semua banduan masih tidur di dalam sel. Lampu koridor pula sering berkelip tanpa sebab dan bau darah kadang-kadang muncul dari bilik hukuman lama yang sudah lama tidak digunakan. Ada satu kisah yang terkenal di kalangan bekas warden, seorang banduan yang bernama meninggal dunia di dalam sel akibat jangkitan demam panas. Malam selepas mayatnya dibawa keluar, seorang warden yang berkawal terdengar seseorang sedang mengetuk besi jeriji dari dalam sel itu sambil menyebut, "Aku belum bebas lagi." Sejak malam itu, tiada siapa pun yang berani berkawal seorang diri di blok lama. Selepas penutupan penjara Jereja ditutup pada tahun 1993. Bangunan itu dibiarkan kosong. Pokok liar menjalar menutupi tembok dan lantai pula dipenuhi lumut. Apabila pembangunan semula pulau dimulakan pada awal 2000-an, pada tahun 2000, beberapa pekerja pembinaan mendakwa mereka melihat bayang manusia berpakaian pesakit hospital berjalan di antara blok lama pada ketikanya waktu senja. Ada juga kejadian aneh. Jentera berat yang dibawa tiba-tiba rosak apabila cuba menghampiri kawasan bekas kubur kusta. Beberapa pekerja jatuh sakit tanpa sebab dan seorang daripada mereka mendakwa ditegur suara perempuan tua yang berkata, "Jangan ganggu tempat tidur kami." Jadi sejak dari itu, kawasan tersebut tidak lagi diganggu. Pihak kontraktor menukar laluan jalan yang membiarkan sebahagian tanah itu terus menjadi hutan kecil, iaitu di tempat roh-roh lama
tetap bersemadi. Misterinya hingga kini, walaupun Pulau Jerjak dijadikan kawasan peranginan, beberapa pengunjung pernah melaporkan pengalaman ganjil. Kadang-kadang pengunjung akan tercium bau ubat kuat di kawasan hutan yang berhampiran runtuhan hospital lama. Kadang-kadang mereka akan terdengar tangisan sayup dari arah pantai selepasnya tengah malam. Gambar selfie yang diambil di kawasan bangunan usang menunjukkan bayangan manusia berpakaian putih seakan-akan berdiri di belakang. Penduduk di sekitar pula masih percaya bahawa pulau itu bernafas dengan roh. Karenanya setiap kali ombak memukul pantai, seolah-olah ada suara halus yang memanggil, "Kami di sini." Hingga kini, Pulau Jerjak mungkin tampak aman, tetapi bagi mereka yang pernah mendengar kisah dan melihat sendiri bayang-bayang di balik pohon ru, mereka akan tahu yang pulau itu hidup dengan kenangan dan roh yang tak pernah pergi. Sebabnya bukan semua tempat boleh dilihat dengan mata. Ada yang hanya boleh dirasakan dengan hati, dan takut yang sebenar ialah apabila hati kita mulai faham yang kita tidak pernah bersendirian.